Allah Akbar. Wish, riau buat apa? Hujan tadi. Itu dia. So, kita buat tanam ubi sambil-sambil tu kan. Tanam ubi. Tu kita buat tempat untuk garden ni, buat jagung, nak tanam jagung sikit. Okey, kita duduk dalam tu sikit. Kita paku-paku ni, okey. Ni tempat katanya nak tanam jagung ni. Bubur jagung kita nak asingkan kat sini. So ubi kita bubur kat atas dalam guni tu. Kita buat try style baru pula. Ni kita nak design ni. Kat sini kita buat macam brooder lah. Straight kotak dia cantik lah nanti. Tempat untuk sayur-sayuran. Okay. Ini buat macam brooder, kotak straight tu. So ada tempat jalan kaki lah kat sini. Tempat ada jalan kaki. Ini kita nak bubur jagung kat sini. Kan. Jadi ayam tak boleh kacau lah. Kita asingkan kat sini. Kita asingkan. Tempat jalan kaki. Ini tempat untuk sayur-sayuran. Oh dia masak. Oi gemuk. Anak kecil tanam. Nampak ubi. Ini kita nak sangkut, nak buat tanam kobis pepper apa semua tu kan. Tu kita dah siapkan lah tempat pasu dia tu. Kita buat pakai kayu. Main apa ni? Dah cari-cari dulu bagi settle-settlekan apa, anai-anai ke apa ke dalam tu. Main dulu. Apa tu? So yang tu kita sangkutkan. Tarik. Ini pasu kita nak sangkut ni. Kita nak sangkutkan ini. Tinggal tunggu gas torch sampai dulu. Kita nak bakar dulu, celup dengan minyak. Bagi dia naik dia punya color tu, baru kita boleh gantung. Kena cari apa, tali kapal tu kan, baru kita buat gantung. Alright, lapar makan milih. Tengok apa? Mai dah tengok adik-adik dia buat apa. Sihat tak? Adik-adik dia buat apa? Wah, banyaknya barang nak kena kemas-kemas. Hai comel. Main. Habis dah makanan? Habis bubur kayu. Nak makan apa? Habis dah. Cepatnya. Tu. Makan masa kita bubur duduk ni. Dia kai sungguh. Siap. Apa pun nak makan ni kak? Dia ajak makan gandum, tak berapa nak mau gandum. Dia nak makan jagung dengan apa? Dedak ialah bagi, tapi gandum tak berapa mau. Tapi gandum tu bagus ya. Saya kita buat makanan. Siap.